أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah dah sama kita syukur kepada Allah Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Yang dengan taufik hidayah daripada Allah Taala, boleh sekali lagi kita sama-sama mengulangi pengajian dan juga kita saat ini itu boleh sama-sama duduk dalam masjid rumah Allah Taala. Sama-sama kita ni iktikaf lah sebagai peringatan kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat. Jadi lagi pengajian kita ialah hubung kait dengan hati ada hati yang mana musannaf kita menterjemahkan hati di sini dengan makna jantung, jantung. Di mana jantung sini maksud musannaf ni ialah hati dia. Ialah hati yang apa? Hati yang zuhir ni lah. Hati yang zuhir ni. Sedangkan dalam bahasa musannaf yawi dua pengertian lah, maknanya maksudnya adalah kalbu sini hati yang jantung yang zuhir tu, dan juga ada hati yang ialah kena kepada hati nurani, ada hati maknawi tu dalam huraian pengertian yang kita ngaji dah dulu. Baik. Hari ini dah kita sambung lagi pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhana wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau. Termasuk memelihara sini jagalah. Memelihara tu, jaga tu daripada segala kelakuan yang dicela. Tidak. Kelakuan yang tak baik. Yang dicela oleh agama. Misalnya kelakuan yang dicela tu seperti takabur dan riya. Itu sebagai contoh. Ada musannaf kita misalkan akan kelakuan yang dicela tu seperti takabur, ialah besar diri, ataupun juga dengan mana sombong. Maka itulah sifat yang Allah Ta'ala murkakan syaitan. Yang siapa kemak ia saat ni tu sentiasa dilaknat oleh Allah Ta'ala dengan sebab takabur. Ini besar takabur. Dan juga misal yang kedua ialah misalnya kita misalkan riak. Riak. Mana sifat riak ni ialah sifat yang bukan sekadar di kalangan orang awam terlibat dengan sifat riak ni. Bukan juga di kalangan para ulama pun juluh juga media riak ni. Jarak sifat riak ni.
Itulah riak ni mana dah menunjukkan amalan dah taat kita kepada selain Allah. Itu riak. Mana sifat riak ni ialah sifat dah yang juga di kalangan ulama-ulama pun jatuh. Dah berlaku sifat riak. Pasal riak ni ialah dah sifat yang ada pada seorang yang ada dah. Takabur dan riak ni maknanya sifat-sifat yang ada pada orang yang mempunyai kelebihan. Tak kira lah. Lebih segi harta kaya ke. Segi perekat ke. Segi ada dah mempunyai ilmu pengetahuan ke. Itu maknanya ada kelebihan. Bila ada sifat-sifat ni maka ia akan lahir takabur lagi. Wasa lebih ya daripada demo tu, wasa lebih ya pada demo ni. Macam-macam lah. Orang kaya dah ya tilik dah harta. Wasa harta ya lebih banyak pada demo tu, lebih banyak pada demo ni. Orang ada perekat wasa lebih ya pada demo tu. Dia kata kat orang dah. Perekat saya kata pun buat angin dah. Kita ni tak. Pekat salah ni pun tak ada angin lagi. Ada dia dah suruh kata tak ada angin, dia angin dah. Ni dah kabur tak. Ni benda-benda ni lah maknanya maksudnya kita tunjuk kepada kita bahawasanya kita kena jaga hati kita. Itu sebagai contoh ya. Ni maknanya maksudnya kita buat contoh dua ni maknanya besar. Itulah ni nyakit yang besar. Baik. Dan akan menghiasinya jantung tu menghiasi dengan segala kelakuan yang dipuji. Itulah ini hati kita. Mana hati kita ni ialah satu bekas. Ibaratkan satu bekas. Maknanya dah ibarat sebuah gelas. Bila gak panggil gelas ni, gelas cuma. Adakah orang nak buh benda yang berharga dalam gelas ni? Itu orang tak buh. Maknanya bila orang nak buh benda yang harga mahal saat ni tu, benda yang molek. Setelah mana gelas ni cuci. Bila gelas cuci saat ni, tentu orang akan bubuh benda hak dia hak baik-baik. Gitu dah. Makalah itulah hati manusia. Jadi hati manusia saat ni bila lah dah cuci, kita kena usaha untuk nak menyucikan hati kita. Dengan kita tinggalkan akan benda-benda yang maksiat. Dengan kita taubat, tu basuh. Panggil basuhnya hati kita ni ialah dengan taubat. Bila kita basuh cuci dengan taubat, maka kita saat itu dengan membanyakkan zikrillah dan banyakkan selawat kepada Nabi, dan juga kita tu banyakkan akan dengan membaca Quran, banyak dengan dengan selawat dan juga dengan istighfar. Maka di sini Allah Taala akan mengisikan akan sifat yang terpuji. Tapi itulah maksudnya kita katanya dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Mari dah. Ya mari mulanya lazim, mana mesti kita kena jaga hati kita daripada kelakuan yang cela. Patut lagi dan akan menghiasinya hati saat itu dengan segala kelakuan yang dipuji. Mana kelakuan yang dipuji? Contohnya seperti sabar je mari. Dia mari sifat sabar. Maka sikit lagi akan kecil sifat sabar tu. Sini sebagai contoh ya. Sabar tu mana kita lah kalau kita nak balik pada terjemah bahasa tu mana lah. Dia ni kadang-kadangnya sabar daripada maksiat, sabar daripada ibadat. Maknanya kena sabar berlaku nak teher di kita daripada melakukan maksiat, kena sabar. Nak usahakan akan amal kebajikan, kena sabar. Maknanya
Bila Allah Ta'ala kan dan sifat sabar kepada seorang tu ialah satu anugerah pemberian Allah Subhanahu Taala yang besar tu. Sebagai contoh sifat yang mulia. Dan merendah diri. Tidak. Tu merendahkan diri. Mana tak sombong lah. Yang lawan bagi takabur ialah merendah diri. Itulah. Bila seorang tu pengen merendah diri, tu maknanya seorang saat ni dah apa? Orang panggil dah kenal diri. Bila seorang tu pengen rendah diri tu berarti kata kita saat ni kembali kepada asal kita. Gapo asal kita? Tanah. Tak. Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada tanah. Maknanya tempat yang rendah tu yang buat manusia ni. Tidak. Maka bila lah seorang saat ni tu rendah tu maknanya dia kenal diri. Di sinilah orang sufi katakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tak. Maknanya barang siapa kenal diri dia, kenal kata kita ni hamba, kita ni tak reti, kita ni tak pandai. Bila kita khabar atau kita tak reti, kita tak pandai, semua hak kita reti, hak pandai Allah baginya. Maka sini tak ada lah sombong. Kita asal kosong, mari tangis saja ya. Maka kekayaan yang ada pada kita tu ialah diberikan. Pak kita duk debel apanya? Duit yang ambil bila boleh. Kita rak. Pengkat yang kita dapat tu ialah pemberian. Dia nak tarik bila boleh. Tak? Ada tak? Mana kita asal kosong belaka. Ada sedar. Tu bila seorang tu panggil sedar diri tu maka dia rendahlah diri dia. Tu panggil lahir tawaddu'. Tidak. Tu dia kenal diri tu. Tu kenal diri. Kalau orang duk sombong, maknanya orang ni tak kenal diri. Orang panggil apa? Orang panggil dakwa. Dia duk ngaku hak demo. Tu pasal apa? Pasal sifat takabur tu ialah sifat Allah. Tuhan bersifat dengan tu panggil sifat dengan takabur, mutakabbir, al-jabbarul mutakabbir tu sifat Tuhan. Al-qahhar tu sifat Allah. Dia panggil sifat jalal Allah. Maka tak layak kita hamba macam ni. Sepakat dengan sifat Allah Taala. Jangan kena pakai pakai Allah Taala. Dia pakai cut dadu pergi kok po, tak ada apa saja buku demo. Dia ni panggil pakai ye des dadu ke. Ada kita ni panggil duk pakarkan sifat Allah tu. Dia takabur tu sifat Allah tu. Habis Allah Taala murid sangat. Tapi bila seorang saat ni menyucikan hati dia, maka Allah Taala akan tanda sifat rendah diri. Sinilah yang akan rendah. Hati orang sufi dia belajar tu. Orang sufi dah ajar, duk didik anak buah dia supaya apa? Supaya kenal diri. Itulah orang panggil istilah orang sufi katanya dia kenal diri, kenal Allah. Bila tahu kata kita ni rendah, bila tahu kata kita ni tak pandai, maka di sini kita akan kawan, akan tertanding, akan khabar kata yang tinggi Allah. Yang lebih Allah. Yang pandai tu Allah. Sebab itulah Imam Syafi'i katanya kita ni ilmu kita ni ada 3 jekal tu. Para ulama ni ada punya ilmu 3 jekal. Kalaulah dia boleh jekal mula-mula dia akan takabur. Dia lahir sifat takabur. Dia nak kata sifat takabur, sifat riak ni bukan di kalangan orang awam. Dia kalangan ulama pun juluh takabur dan riak. Dia pasal takabur ni kerana ada kelebihan. Dia rasa dia lebih pada orang lain. Maknanya takabur. Takabur lah tu. Nak rasakan bukan takabur kena jalan menengok akik bau, tak pasti. Walaupun jalan zahir nampak nunduk kali pun, tapi dalam hati rasa tu kita ni lebih pada demo. Takabur lah tu. Tapi itulah Imam Syafi'i katanya ada 3 asbar.
Ada ilmu tak ada 3 asbab, ada 3 jika. Dan syibru mula-mula, jika mula-mula ialah bila ia duduk situ, ada tak? Maka ia akan lahir apa? Sifat takabur. Wasa alin dia, wasa pandai, wasa reti dia. Nak mungtak tipu. Ada. Tak? Dah. Ada. Otak habuk gaji kan dia kata orang buat-buat. Tak? Ayalah tu. Ada. Tapi bila ia pergi kepada jika yang kedua, maka ia akan lahir sifat tawaduk. Ada. Tak? Bila ia pergi kepada jika yang ketiga, ia akan lahir ke apa? Ia akan lahirnya ia ni tak tahu. Tak? Bila ia pergi kepada jika yang ketiga, mana dia tak tahu. Ada orang arif billah. Ada orang arif tu. Ada baru arif. Maknanya kalau duduk di syariah, sebab itulah di hari ni masalah tasawuf ni bukan katanya ulama tak perlu kalau bertasawuf. Bukan ulama tak perlu bertarekah. Bukan ulama perlu lebih kena abang kira. Itulah. Bertarekah. Bertasawuf. Pasalnya Imam Syafi'i sendiri katanya, bagi ulama je ni bila duk jeka mula-mula akan lahir takabur. Pasal ya tengok lah kapur ni tak ada kita getinya. Ada orang lain tak ada biar geti kapur ni. Tak. Kita tu kau ni kapur ni. Dia nampak tu. Kita. Maknanya keluar tu baik daripada kata tu. Tak. Yang tunjuk kata ya ni panggil lebihnya. Tu betul kata ialah mari dalam hati yang apa? Yang mempunyai sifat kecelaan takabur dah tu. Kalau lah panggil kalau lah gelah ni panggil dah buah sejuk. Ya jerak sejuk tu biar luar. Kalau buah panas ya akan hawa panas tu biar luar gelas. Lah itulah. Tu hati. Panggil tu hati. Tapi jangan kita baca hati orang. Jangan kita giduk apa duk pukul hati orang. Pasal urusan hati ni Allah Ta'ala meselindungkan. Pasal urusan hati ni Allah Ta'ala meselindungkan. Kalau Allah Ta'ala tidak katakan akan hati ni, tidak, maka di antara satu sama lain tu akan tidak dapat kemesraan. Tak ada seru. Masing-masing masa liau nak duduk toleh we demo tu. Nak fangah duh we. Tidak nak duduk toleh we demo ni we. Dah ngaruk we hati yo. Kalau lah abang manusia ni tahu hati, isi hati orang, Allah Ta'ala tak selindungkan, maka di antara satu sama akan lihat, tak sign. Maka di sinilah hikmah Allah Ta'ala katuk. Katuk. Hingga sampai para sufi ni, para awliya Allah Ta'ala, dan satu martabat ia saat ni Allah Ta'ala akan kasyaf benda yang gaib. Bila ia tu, para orang sufi, ia jalan, ia duduk di alam malakut. Alam malakut ni ialah di alam ni, alam kita ni. Alam kita ni panggil alam manusia. Kita nampak kelis ni panggil alam malakut. Nampak bumi, nampak langit, nampak matahari manusia, kita nampak pangkai, itu panggil alam malakut. Alam mulki. Itu panggil lapis alam mulki. Itulah. Bila ia sana panggil berjalan-jalan ni, tu berjalan ni bersalik tu mana ya ibadat tu. Dengan ya ibadat, dengan ya berzikir, dengan ya panggil istighfar, dengan adalah panggil jalan cara ya. Maka Allah akan angkat daripada alam mulki pergi kepada alam malakut. Alam malakut ni adalah alam qalbi, alam qalbi kita duk mengaji ni. Tu panggil alam malakut. Maka bagi demon ni ia akan tahu kan akan apa? Benda-benda yang keistimewaan. Itulah. Kadang-kadang ia ni nampak akan dah alam kubur. Dalam kubur tu ni kasyaf. Dia dapat kasyaf. Kadang-kadang Allah Ta'ala mengangkatkan demon ni boleh tengok akan arasy, boleh tengok. Nampak arasy Allah, nampak Allah Mahfuz. Tapi itulah setengah pada ulama sufi, dia nak terima kan atas anak murid dia. Untuk nak bimbingkan, dia tak terima anak muridnya. Selama mana dia tak nampak akan nama murid dia saat ni tertulis di Lauh Mahfuz. Kata Sianu bin Sianu ni ialah anak murid dia. Maka dia akan tak terima dia murid. Kita tak. Ni nak ayat kata ulama sufi dak. Nak ayat kasyaf siapa tahu tu.
Dan walau ia kasyaf kata sekalipun, tapi masalahnya hati orang, tak? Kadang-kadangnya ia saat ni tak tahu. Ni Allah Ta'ala apa panggil ni? Ia kasyaf kata pun, tapi hati Allah Ta'ala tidak membukakan. Dah baca hati orang, boleh nampak hati demo ni niatlah tu mari masjid. Tu dah demo ni ikhlas, demo ni ada riak takabur ni menunjuk ke orang weh. Demo ni mari kerana malu kalau tak imam ni mari kerana apa ngerak. Dia katanya kaki sejik orang kaji mengaji. Dah Allah Ta'ala kata. Hingga sampai Nabi sendiri pun. Terus Nabi sendiri pun tak tahu juga hati orang. Ya tengok lajuk apa ke Nabi kan. Kita tuduh Nabi. Ya. Sabit itulah Nabi sendiri tu kena tipu. Tu dah orang musyrikin Mekah mari. Tu buat berolok-olok ia ni masuk Islam. Tu mari. Tu royak ke Nabi. Tu mintalah Nabi saat ni hatta akan wakil di kalangan. Tu orang-orang hak apa ngerah. Tu yang aling-aling di kalangan sahabat Nabi saat ni hatta mari hajar buat dia. Tu di Mekah saat ni tu berolok-olok masuk Islam. Nabi pun percaya. Tu hatta orang sahabat lagi. Tu tak? Tu. Lepas tu kawan ni betul nagih ngati. Bawa siapa denung ni dah demo kepung likung. Tu. Apa dia berlaku tak ngunduh? Tak serah dah di kalangan sahabat. Berlaku apa dia? Mati 3 orang syahid dia tu. Tak ada. Hak seorang lagi tu pun dah tak jam. Bila mau pergi, akhir mati kau. Hingga sampai 2 orang. Dah tinggal lagi. Adalah hatu tu dah. Mereka tu panggil wartawan ni akhirnya bunuh juga. Tu maknanya orang sahabat Nabi dibunuhkan. Tu dah. Maknanya kalaulah Nabi tahu hati yang menipu, tentulah Nabi saat ni tu tak tertipu. Ni nak kata Allah Ta'ala melindungkan akan hati orang. Adalah ni nak ayat kata ni urusan hati. Ni urusan hati. Dah maknanya tapi di kalangan para dah bukan panggil semua. Bukan semua tu apa panggil dah. Bukan semua yang ditutupkan kadang-kadang Allah Ta'ala nak membukakan bagi seorang tadi. Dan maka Allah Ta'ala bukalah. Tengok daripadanya bila seorang murid seorang murid. Tu murid ni maknanya muridullah yang kehendaki Allah nak berjalan-jalan ni menuju kepada Allah SWT. Ia tu berguru dengan jujur hati dia, maka Allah Ta'ala saat ni akan memberi keistimewaan bagi dia saat ni tu. Maka guru saat ni boleh baca hati dia. Tu bila dia boleh baca hati, maka sini guru saat ni durang mungkin nak amagon ni dah, mungkin nak duduk lah ning dah tu. Tapi nak kata bukan semua Allah Ta'ala membukakan akan hati. Tapi bukan semua Allah Ta'ala tak bukakan. Tu bagi-bagi orang-orang Allah Ta'ala membukakan. Tu dah. Orang-orang Allah Ta'ala tu, aulia Allah Ta'ala tu bukan semua dibukakan dan bukan semua tidak pengira. Di apa? Bukan semua dibukakan, bukan semua dikatutkan. Tu dah. Tu panggil pekerjaan Allah SWT. Gitulah. Right. Apa boleh musannah kita saat ni suruh jagakan hati kita kerana beberapa perkara ni alasan. Ni ilak pada katanya lazimkan olehmu. Tu lazim tu mana mesti olehmu. Tu mungkin kena jaga tak jaga tak boleh. Maksud kita. Kerana firman Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Tuhan tahu dalam hati kita. Tu sini tak? Mana kita boleh bahas sini. Tuhan tak dawi ibarat dengan apa? Dengan hasri, terhasat, tersakat hanya Allah yang ketahui dak. Dia katanya Allah ya'lamu fi qulubikum. Allah Ta'ala tahu barang yang ada dalam hati kamu. Maknanya boleh jadi orang lain pun tahu juga. Yang mana Allah Ta'ala memberi kepada orang yang tertentu tahu. Boleh baca hati. Jerak. Boleh baca hati. Gitu. Jerak. Jerak. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Kita kena takut bila Tuhan tu tahu. Tu dah.
akan bagai yang sabit dah di dalam hati-hati saat ni. Tak, kita kena takutlah. Dah Allah Taala takut, Allah Taala tengoklah hati kita ni ada benda buruklah hati kita ni. Tu jagaan maksud kita, bukan kau nak goyak dah. Nak yang kata Tuhan tahu, bila Tuhan tahu, Tuhan akan ambil tindakan lah. Tuhan akan ambil salah lah kita. Tu dah. Baik-baik tu lah kita sana tu kena beringatlah. Tu kena jagalah. Jangan ada sifat-sifat yang cuma dalam hati. Dari sini lah, dah di kalangan sufi lah nak ada. Tu dia didik, nak didik hati dia. Dia baca. Ya Allahuma'i, Allah Ta'ala bersamaku. Wa syahidun ilayya, dan menyaksi kepadaku. Wa nazirun ilayya, dan Allah Ta'ala tilik kepadaku. Ini ialah satu amalan yang ulama-ulama safi mengamalkan, dan juga ia berikan akan amalan ni kepada murid-muridnya sebagai didikan. Ini ialah didik dah. Bacaan ni ialah kata silapnya ialah bacaan Abul Abbas. Tu dah. Guru bagi Ibn Athaillah As-Sakandari. Tu dah. Dia baca dah. Allahuma'i wa syahidun ilayya wa nazirun ilayya. Maknanya terasa bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa duk memandang kepada kita. We rasa kata Allah Ta'ala duk tengok kita ni. Tak, sentiasa Allah Ta'ala duk menyaksikan kita. Tak. Ada. Apa nak witane dalam rasa dalam perasaan kita ni. Tu rasa malu untuk nak melakukan akan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dah. Ialah apa kira amalan yang dilarang Allah Ta'ala yang bahasa qalbi. Gitu dah. Kalaulah kita katanya dah maksiat hal zahir ni, dah hidup zina ke, hidup minum arak, kita tak minum dah kaki sejik ni. Dah takkan ni. Dah. Orang sini ni dah pakak kelo weh. Dah boleh dapat ni kita dah nak buat pakak minum arak weh, tak ada. Dah kita pakak nak buat main judi weh, ini tak ada. Dah. Kenapa? Kerana hak ni maksiat zahir. Tapi masalahnya mana maksiat batin. Tujuh maksiat batin ni lah kadang-kadang les sejik ni. Dalam sejik dia, kalau les sejik ni buat juga. Dah. Maka di sini lah dah ulama sufi dia bimbing apa? Dia bimbing rohani. Dia bimbingkan akan rohani. Maka di sinilah sabit itulah bagi guru tu dia tahu hati murid. Dia tahu hati. Ini maknanya bukan semua orang tak Allah Ta'ala menselindungkan akan hati tu. Bagi guru sana yang murid ni menyerah diri untuk guru membimbingkan, maka guru tahu hati murid. Di sinilah barulah guru sana boleh bawa hati murid kepada Allah SWT. Gitu. Tak? Maka salah satu daripada bimbingan guru ialah apa? Mengamalkan amalan sana. Dah. Allahuma'i. Bahasanya Allah Ta'ala bersama kita. Bukan ma'i ni makna bersama ni bukan setengah kita duduk dua orang ni duduk sekali, pengatur email kita ngatur kotak kita, ngatur wilayah kita ni duduk sekali, tu ma'i yang zahir. Dia panggil ma'i makan. Maknanya makan. Dah bersama panggil yang pasal panggil makan ni tempat. Tapi maksud kita dengan Allah Ta'ala bersama Allah Ta'ala ni panggil ma'i sini panggil daripada hakikat. Panggil ma'iyatul ilmillah. Ma'iyatul ilmi maknanya Allah Ta'ala sentiasa Allah Ta'ala tahu kelakuan kita, tu maksud. Itu maksudnya Allah Ta'ala tahu kita. Allah Ta'ala memandang kita. Bila kita saat ni kita hijau dengan tokek saat ni, tokek duk tengok, tokek kita nak galik. Nak buat duk sedar rehat lama tak gamak. Aku kata kalau berhenti pun aku kata agak lain pun berhenti sebab kita ni lah habuk pasal iyalah kerja 2 jam berhenti 15 minit tu biasa. Kau dah tu lebih dari 15 minit malu lah kita. Nak berhenti kerja lah ni lah seorang hamba. Bila dia rasa kata Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan dia, Allah Ta'ala duk memandangkan dia, maka ia saat ini akan tidak melalaikan, tidak mengamalkan akan suatu yang apa? Yang Allah Ta'ala tak kena. Tidak melakukan benda-benda larang Allah Ta'ala. Tak kira lah amalan saat ini yang zahir
ataupun amalan sana itu yang batini. Dah ataupun orang panggil amalan qalbi. Jadi ia akan tak rasa dah. Main mengaji nak tunjuk we kata-kata kita ni orang rajin we, kita ni kaki sejik we. Tak ada putus lagi ni mengaji kecek tak kecek. Tak ada lah benda tu. Dah. Inilah kita kena sipih hati. Maka salah satunya ialah kita dah bolehlah kita nak waktu bawa tak apa. Bawa dah. Kita belum nak tidur, tak apa, belum tidur kita nak Allahuma'i wa syahidun ilayya wa nazirun ilayya. Bawalah. Itu amalan sufi tu. Untuk nak jaga hati kita. Itu salah satu barakah, lahir barakah tu. Kita nak buat amal. Bolehlah mana-mana amalan doa boleh. Tapi kalau kita buat amal ni daripada amalan yang dibawakan oleh para ulama sufi, ulama-ulama yang apa ngerah yang agung sana ni, lahir satu kehebatan dia. Tu mudah kita sana itu panggil sampai ni agak panggil apa dia? Yang nak mendidikkan akan jiwa kita supaya muraqabah. Itu panggil. Apa yang satu istilah sufi panggil muraqabah. Itu satu makam. Apa yang makam kali kira kat kalau ngaji kat kelas 1. Tu maknanya kita ni kalau tak ada jalan ni maknanya kita ni dia panggil doa anuban. Tak naik kelas ni kita ni. Walaupun orang alim kali pun anuban. Dia berasa dia tak kelas diri dia. Aku ni duk mutmainnah dah ni. Ada dah amarah besuk. Sedangkan hakikat sendiri dia tu apa panggil duk amarah besuk lagi tu. Kenapa ada riya, ada takabur. Tu sifat mazmumah tu. Dosa besar tu. Dah. Bukan kata masalahnya panggil demoning ni tak ada zina dah tak ada minarah, tak ada dah duk nafsu amarah. Bukan. Maksud dengan nafsu amarah ni maknanya kalaulah duk zina, duk minarah tu jelah tu nafsu amarah. Hak tu nyata-nyata. Dan juga kita jangan duk setakat tu. Bahkan panggil maksiat batin tu pun kalaulah panggil dosa tu panggil daripada hasad deki, daripada riya, daripada ujub takabur tu dosa besar. Kalau kalangan ulama sekalipun kalau ingat orang masjid tu lepas sekalipun, kalau ada sifat ni maknanya masih duduk dalam amarah besuk. Duduk kelas tu. Tapi dia dah menkelahkan diri aku. Kita ni tak apa dah ni. Dah kita lepas dah amarah besuk. Naik pada mulhamah lah kita ni. Naik pada lawamah daripada mulhamah lah kita ni. Tak kelas diri. Mulhamah tu ialah walidah tu, wali kecil. Bila pak naik pada nafsu mutmainnah, kau tu ialah wali tu dapat jaminan daripada Allah SWT. Bila hati kita nak kepada mutmainnah, kau itulah baru dapat jaminan Ta'ala. Itu jamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan engkau. Ini barulah jaminan Allah Ta'ala. Tidak. Maknanya selagi mana tak sampai situ, maknanya tak dapat jaminan. Ada hadap bimai takut kita kelah di kita kata kita ni duduk di mulhamah ke diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Diilhamkan oleh para malaikat. Sedangkan kita ada amarah bisu. Tu tahu. Tu apa yang sangat bimbang. Sebab itulah setengah pada didikan orang sufi apa? Nak jaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah apa? Allahuma'i wa syahidun ilayya wa nazirun ilayya. Bawalah tu. Maka bila kita mengamal rasa Allah Ta'ala sentiasa ada memandang kita, dengan mulut kita saat itu akan lahir dalam hati rasa. Allah Ta'ala sentiasa duduk bersama kita. Ingatlah, bersama kita bukan duduk sekali. Mana ma'iyyatu ilmillah. Mana Allah Ta'ala tahu hal kita. Tahu hal kita zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Itu maksud. Maka ni ialah satu amalan untuk nak jagakan hati kita daripada apa? Lahirkan sifat-sifat yang mazmumah yang dicelai dalam kalbu kita. Kita dah. Kita bawa lah. Ada Allahuma'i wa syahidun ilayya wa nazirun ilayya. Bawa. Dah belum nak tidur kita baca dah 3 kali. Tu bangun tidur jaga baca pula tak apa. Allahuma'i wa syahidun. Jagaan. Apa panggil tambih. Jagaan kita nak Allah Ta'ala duk pandang kita ni. Tu buat apa kita duk gaduh. Muka kita yang pandangan manusia ni ke. Bangun tidur pernah malu nak pergi kasih khabar basuh muka, tak basuh muka malu kok ke. Tu basuh muka. Kalau dah kata nak bedok apa lagi. Tu belecu pula kita tengok dah. Nak pergi apa, nak pergi kena. Tu buat apa? Sipenya muka kita ni buat apa? Tu dah nak pergi jumpa dengan orang ramai. Aku panggil kita duk sipir muka kita nak orang manusia memandang, sedangkan kita saat ni panggil pandangan Allah hati kita tak sipir. Tu berat tu.
Dah. Sedangkan hati ni lah tempat pandangan Allah. Dan juga hati ni lah Allah Ta'ala kira di akhirat sikit lagi. Dah. Sebab itulah dah. Orang panggil dah qalbul mukmin khairum min amali. Hati orang mukmin lebih baik daripada amal dia. Ni tapi syarat mukmin. Ada syarat orang mukmin. Gitu dah. Ada apa maknanya? Kalau lah panggil hati bukan orang mukmin, maknanya amal tu. Tengok nampak comel, walhadal tu semua. Dah. Tapi itulah bagi orang mukmin hati comel. Tu tak apalah mari masjid nampak pakai buruk, tak apa hati comel. Maka mulia di sisi Allah Taala. Bukan nak suruh mari masjid pakai buruk, dak. Kita mari pakai comel lah. Dah tempat abang kita lahir tunjuk tunjuk ke apa perhiasan untuk kita ibadat pada Allah tu comel tu. Dah. Tapi yakin ni masalahnya. Kita ni ialah panggil untuk kita ni nak muamalat dengan Allah SWT. Tengok hati. Nak tanyanya kita mari masjid ni pakai pakaian janguk mari afdal ke mari pakaian buruk? Afdal. Tu. Hak ni tengok hati. Hati ni kerja hati. Tengok hati. Kalau hati kita agak kata pakai baju tu baju sampai was hebat. Tu wasa kita ni orang soleh enggak? Tu. Maka tak comel. Walaupun pakai yang putih ni pakai yang afdal kalau maka tu jadi satu halangan, jadi manik, jadi tegahan untuk kita pakai kena pecah. Tu kena wear pakai tu. Pakai baju buruk mari. Dia panggil perenyek nafsu. Bagi demo ni jelah pakai wasa pakai putih wasa hebat. Pecah baju putih, pakai baju korang mari. Ada pakai baju cak lain ke mari. Pakai baju buruk ke mari. Dah. Tapi kalau lah nak katanya maka bagi demo ni maka pakai baju buruk comel bagi dia. Apa? Perenyek nafsu dia. Dah. Tapi kalau dah pakai buruk mari dah. Tu wasa kita ni orang azahid dah wasa orang ni dah warak kita ni wasa gunah diri. Dah. Kalau piyo tu wasa ia tu warak maka demo ni tak warak. Wasa kata ia ni gunah diri tak kena. Dah. Orang panggil hidup boh, orang panggil tak. Hidup markah diri tu leh lah tu. Dah. Nah, jaga nama Allah Taala. Dah buikan akan kelah bagi kita. Kita dah. Maknanya kita ada panggil rendah wasa tak pandai, wasa tak reti, wasa cuma tu kos tu lah mulia di sisi Allah SWT. Dah. Maknanya pia-pia rendah maka diangkat oleh Allah SWT. Aja kita dah. Maksud rendah sini ialah rendahnya hati. Maksud kita dah. Kita. Tapi itulah mengasalahnya pakaian ni tengoklah. Tu sebab itulah kalau lah kita sana berpakai buruk mari wasa zahir kita, wasa rendah diri kita, maka kata kita nak buka. Pakai baru pula mari. Mana hal kita lah tu lah. Kalau rasa mari kita molek mari kita ubah kita. Kita dah. Habis itulah kita nak kata pakai ye molek lah mana tu. Hak tu panggil terhenti dekat hati masing-masing. Walaupun kaedah asalnya masalahnya syariat tu pakai ye dan nak pergi masjid ni kita pakai ye yang apa ngira yang apa ngira yang comel-comel. Aku panggil layak untuk kita nak mengagungkan membesarkan tempat ibadat kepada Allah SWT. Tak apa niat kita. Tu dah. Mari tak kan nak mari masjid ni pakai dah. Tu ginebah pun baju tu mari sejid pun baju. Bukan dia. Tu mari sejid hapok tu. Leh lah tu kita kena mari bau sedap ke masjid tu. Mari pakai ye jaga katanya pakai ye masuk dengan orang sejid tu. Tu dah. Tu dah bukan kata mari pengira ada ramai pak dahak di belakang, ada ramai darah pakai tu bukan dia pakai ye masjid. Tengoklah baju duduk belangu ke, baju tuk ke, itu panggil pakai yang layak yang sesuai ke masjid. Itu. Itu pada asalnya. Tapi kalau hati kita nak jaga tak boleh, ubahlah. Itu betullah jangan kita buruk panggil jahat sangka pada orang, tapi betullah orang masing-masing tu. Pakai apa hebat tunjuk sama jangan. Boleh jadi ia tu panggil dah gini ia tu tak. Dia tak boleh pakai ia pasal buruk tu. Dah berasa ya saat ni zahid wasa ya warok dah ya ubah jangan maknanya sekebaik sudahlah pasal apa pasal hati orang saat ni Allah Taala dah tutup dah pasal apa kita bukan wali Allah Taala wali tu lagi Allah Taala kata dah kata Nabi sendiri Allah Taala kata juga apa dah kita ni
Gitu. Baik. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, apa kita kena jaga hati ni? Alasan yang kedua, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa abasharikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Itu maknanya hadis serating hadis ni banyaklah, tapi misalnya kita dah wari hadis ni. Artinya hadis ni ialah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya arti hadis bahwasanya Allah Taala, yakni sesungguhnya sengotinya Allah Taala tu tiada menilai ia kepada segala rupa kamu tu. Tak tilik rupa kata demon ni nampak jangok bersyega, ni nampak cemar, ni nampak porang tak jangok tu bonaka dak. Dah tu tak tilik rupa barah dah. Tu kalau tilik rupa barah kita dah tak masuk syurga mana, kita tak jangok dah. Hidung patah belakang dah, orang arak dah. Masalah ni masuk syurga banyak. Dah tapi mujur dah. Mujur Allah Taala ayat kata tak tengok rupa, ada jalan kita. Gitu dah. Dan segala badan kamu tak tengok ada. Kata demon ni orang gemuk tak masuk syurga ni. Apa makan banyak dak? Demon ni tu berkuruh menjala ni. Orang ni makan sikit ni dak. Bos syurga dak. Dia tak tengok kepada tubuh badan kamu. Dan hanya menyelik ia Allah Ta'ala kepada segala jantung kamu, hati tu hati. Tu tempat pandangan Allah. Hati tu tempat pandangan Allah. Sebab itulah orang-orang tu dah bila ia sana rasa kata Allah Ta'ala tu dah sentiasa duk hitaya, tu orang panggil orang ni duk kelas muraqabah. Tu ada jalan tu. Tu ada jalan dah. Kalau orang tu duduk muraqabah, dan insya-Allah demon ni akan dapat syuhudul haq. Tu bila dapat syuhudul haq, di situ akan lahir makrifat. Ayah kena pergi situ. Dah bukan tu muraqabah tu makrifat dah ke tak tu. Muraqabah tu, muraqabah mana kita rasa kata Allah Taala sentiasa memandangkan kita. Tu kelas rendah. Sebab apa? Tuhan katanya dah pasal tu dah we arah pada kita ialah kau tidak kita apa? Apa? Tu. Apa? Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tidak. Apa? Biar ingat apa tak ingat dah. Dia kata dah. Maknanya sini abang dah panggil kemuncuk kita ni. Kemuncuk kita ni Allah Taala jadikan kita untuk ibadat kepada Allah SWT. Mengabdi diri kepada Allah Ta'ala. Tu panggil ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Maka kemuncuk mengabdi diri kepada Allah Ta'ala apa? Ialah antak boda ka'annaka tarahu, bahawa engkau ibadat seolah tak engkau saat ni dapat memandangkan Allah. Tu kelas tinggi. Hal tu panggil kelas makrifat. Antak boda ka'annaka tarahu tu kemuncuk. Kemuncuk kita mengabdi diri kepada Allah Ta'ala ialah kita ni dapat syuhudul haq, dapat memandangkan Allah. Tapi wa illam takun tarahu, kalaulah mu tu tak mampu untuk nak memandangkan Allah, fa innahu yaraka, tak apalah ada paling kurangnya kita rasa bahawa Allah Taala memandang kita. Tu hidup sampai sahaja tu ya. Tak apa dah. Tu kena sahaja tu tak apa dah. Tu maknanya kalau genah dah tu tak amin. Dah tak? Tu pasal tu perintah kita. Tu perintah Allah Taala. Tu suruh kita wa'bud rabbaka apa wa'budillah ka'annaka tarahu. Tu dah. Tu ka'annaka tarahu, seolah engkau memandangkan dia. Hak tu kelas kemuncuk. Tu kelas kemuncuk. So tak ada arahnya fa innahu yaraka. Tu maknanya naknya ialah kita rasa Allah Taala memandang, sentiasa Allah Taala duk pandai kita. Tu panggil muraqabah. Tahu istilah tak apa dah bergerti.
Salah satu Allah Ta'ala nak memilihkan orang seorang hamba ni untuk nak rapat jadi orang khawas ialah reti jalan sufi. Tu ialah pilihan. Tu reti jalan sufi tu ialah satu, apa panggil matlab, satu alamat Allah Ta'ala pilih seorang tadi. Ya gini ya kita Allah, kita kena we ada hemah tinggi ya. Ya maknanya orang ni kalau duduk di makam awam, maka dia ni akan diceluk dalam neraka. Nak ke situ? Maka untuk nak lepas daripada celuk neraka tu ialah kena duduk ni kawah orang khawas ataupun khawasul khawas. Biar ada hemah tinggi kita. Kena, tak duduk tahan dunia ni panggil kalau orang ni kerja ada duit berhenti, kerja sehari dua ada duit, boleh makan si khabu tak apalah, dak lah, tak matang lah. Tu nung pula lah. Dah dia berhenti seminggu dua, lepas dia jual kerak tak matang lah. Nung baru duit habis ni baru matang. Dak lah tu lah dia. Dia mana panggil hemah tak ada, tak kaya dia mana ni. Kadang-kadang bini pun tak ada. Apa tak ada duit nak belanja retina ada banyak. Ada hemah tu oleh lah tu tak kaya. Kerja dunia kacau kebu apa nak cari kekayaan. Tu hemah untuk nak dapat kekayaan. Maka kerana masalah kita akhirat tak ada hemah. Habis itulah kalau kata masalah kita tak perlu kita ni dah kalau kita duduk semaya tak apa dah boleh semaya. Tu panggil tak perlulah kita saat ni panggil dah cari guru sufi untuk nak bimbing kita menuju kepada Allah Taala, tak perlu. Tu maknanya tak ada hemah. Tak sih ke dia pasal ni selamat daripada neraka Allah. Tu okey. Pasalnya seorang saat ni untuk apa panggil kalaulah yo saat ni tu kesalahan dia tu berat daripada amal kebaikan, maka dia akan tempuh neraka dulu. Maknanya Allah Taala nak bersyukur orang suci. Maka mana lebih baik kita saat ni menyucikan akan kita saat ni kalbu, cucikan hati kita. Maksud cuci hati lah, bukan cuci tubuh badan, cuci hati. Bila kita menyucikan hati di atas dunia lagi, mana baik kita saat ni nanti kita cuci di akhirat. Tu pasal sikit lagi Allah akan menyucikan akan hati kita tu di akhirat sikit dengan kau bakar. Tu yang pengen Allah Ta'ala nak menyucikan semua orang. Kalau tak suci maka Allah Ta'ala akan bakar dalam tu. Tu bakar seterik dah tu. Tu hai cuci dalam kubur dengan seksa kubur. Tu basuh dah tu. Mari daripada mahsyar menyuci kat tu. Susah dalam tu tu. Tu ribu-ribu tahun duduk daripada mahsyar tu. 5,000 tahun daripada mahsyar tu. Tak? Bakal lebih lagi tu tak? Tu. Lepas tu duduk kepada sirat pada 1,000 tahun tu. Sirat tu beribu tahun tu. Tetapi sirat tu masing-masing orang lah. Tu demo ni supaya kilat menyambar, demo ni panggil supaya panggil kuda pelari kuda, demo ni panggil supaya jalan kaki, demo ni sampai beratus tahun, demo sampai 1,000 tahun macam-macam. Asal lepas Allah menuju tak. Tu panggil apa proses. Ada proses hati, proses nak sucikan daripada kesalahan. Sebab itulah kita saat ni orang yang Allah Ta'ala yang buka pintu untuk kita nak membersihkan diri kita di atas dunia ni, beruntung demo ni. Maknanya demo ni dah proses diri di atas dunia lagi, mencucikan akan hati di atas dunia lagi, maka demo ni selamat di akhirat. Sejak pada kubur tu. Sampai dah cerita Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi ni salah seorang daripada ulama sufi yang nama Ma'ruf Galayan Al-Qurhi. Malaikat Jibril tanya, "Man rabbuka?" Dia jawab mana? Ma'ruf. Dia nama Ma'ruf dah. Dia tu Ma'ruf. Ma'ruf apa? Mana tahu, kita tahu belakang tu. Wa man nabiyuka Ma'ruf. Tu ya. Dia. Wa ma kiblatuka Ma'ruf. Ya Ma'ruf yang nama dia. Ni orang sufi. Mana ni Allah Taala beri keistimewaan bagi dia. Ini dia kata ni alamat. Dia panggil dia alamat, dia panggil dia ciri-ciri alamat orang-orang ni yang berjaya dah. Maknanya Allah Ta'ala tunjuk kepada orang yang hidup dengan melalui mimpi tu. Maknanya Allah Ta'ala tunjuk kejayaan orang-orang ni. Dia orang sufi ni, orang ni yang berjayanya. Allah Ta'ala membuktikan bahawasanya saat ni Allah Ta'ala mengkasyafkan bagi orang tu panggil dia orang yang belakang saat ni boleh ketemu dengan dia. Dia tak kira dengan panggil dia. Dapat cara mimpi ke? Dengan rupa mana wallah alam. Tapi itulah cerita-cerita orang sufi tu pelik pasal keistimewaan. Tu hawi kasyaf kepada mereka ni. Orang jalan-jalan ni yang tu. Tapi itulah kita jangan kata jalan ni bagi bapa-bapa, bukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak pilih ke orang ni, kadang-kadang orang ni orang awam je, tapi dia saat ni dapat jalan-jalan sufi. Maka dia selamat tinggi di sisi Allah SWT. Tu tinggi siang salah. Tak ingat ke cerita Tok Guru bagi Imam Ghazali dia. Tu ialah Syekh Yusuf Al-Khayyat. Syekh Yusuf Al-Khayyat
Nah, tu dah. Yalah no. Imam Ghazali duk ngajar. Nah, Imam Ghazali duk ngajar sana, dia pergi ngaji. Dah. Imam Ghazali nak ayat tokoh alimnya, dia duk mengajar tu beratus orang fakih ngaji dengan dia. Tu beratus-ratus orang fakih, ulama ngaji dengan dia. Kalau ibarat mah kita dah ni pun apa SPM yang ngajar dah, dah. Maknanya di kalangan tok ilmu, di kalangan bapa-bapa tok guru ngaji dengan dia. Tu Imam Ghazali. Tapi satu hari yo saat ni teh jadi imam semaya di kalangan dah. Ramai je di imam semaya. Seperti ke adik ya Ahmad Frakah. Tengok tu cerita. Nyatanya dah. Adik ya Frakah kan apa? Dah. Ya pokok yak mek ya bang. Nak tanya sendiri pun gitulah dah. Dah ibu ya ayat kata dah adik mung kata kana. Ahmad adik ya kata. Dah nak semaya kan apa? Karena abang saya ni gelomok dengan darah. Pasal apa? Pasal dia sebelum semaya tu dia ijtihad masalah haid. Tu dah. Tu Imam Ghazali. Lalu tu lah dia pun pergi tanya adik dia mengaji dengan dia. Dia kata dia ngaji dengan Syekh Yusuf. Dah. Dah. Syekh Yusuf dah. Apa? Astagfirullahalazim. Tak ingat dah. Yusuf apa? Biar ingat tu ingat dah. Dia ada mana? Ialah panggil dah. Ya sana orang jahit kasut ya. Tu. Ni tak guru ya. Nah bukan di kalangan orang lain. Pasal apa? Pasal Imam Ghazali ngajar je mengaji. Habis itulah Imam Ghazali seperti kau yang nak ngaji. Tok guru nak ngaji ngamo. Tu. Tu dah. Syekh Yusuf An-Najjar. Syekh Yusuf An-Najjar. Syekh An-Najjar. Dah harap nak ngaji. Dia nak ayat kata dia ni rendahnya. Dah, tapi dengar apa panggil jujur hati Imam Ghazali, ya nak ngaji. Boleh nak ngaji. Dia mau risau. Risau wis halal tu guru. Dah, tu guru aku cakap ya. Tu tak ada. Siapa waktu semaya kawan ni pun dah berhenti dah. Pergi semaya mari pula dapat tok guru kerja lagi. Kok mana ni tak semaya tok guru. Apa kali kita pergi habis dah kita. Tapi dengan jujur hati Imam Ghazali nak belajar. Dah. Bos sudah bos siap apa tok ni dah kerja paling hitam. Tu kan nombor mari pian ni kawan mari temal leton. Wis ada dia mau tak jawab dak siapa ke dah pian semaya kita pergi semaya pasal dia kena pergi sejak ni orang duk nanti ya nak semaya ni dia diterima. Bergelik mari semula tu guru dua kerja tak berhenti lagi. Dah, mau mari tegur salah semula pula tu guru kata kan baru mari pian ni kena ngepek pula dah kawan ni tengok. Ni panggil didikkan guru. Tapi tahu apa panggil dengan jujur hati dia untuk nak baikikan hati ni ayat. Nak ayat kata benda ni walau ulama pun kena guru. Walaupun guru sana orang sana tu orang biasa, orang awam sekalipun pada pandangan syariah. Dah pada pandangan syariah tapi dia sanggup berguru. Tu sedangkan demo ni panggil ilmu dia pun ada dan juga dia sana dah tazkiyah membersihkan hati dia ada dengan zikir dengan amal lepas dah cukup dah ya tu. Tapi untuk nak nak pergi ke sana tu mana perlu ada guru untuk bawa pergi. Gitu dah. Ini nak ayat kata walaupun pia-pia kelas mana kalau perlu guru. Di sinilah Imam Ghazali katanya, dah kita saat ni mengarung dalam media tasawuf tu wajib. Ada ad-dukhul fi tasawuf wajibun. Tu masuk dalam jalan tasawuf tu wajib. Tu setelah mana Imam Ghazali menggembara jalan dalam tasawuf tinggalkan akan dapat dah. Tu madrasah nizamiyah yang mana raja pada masa tu serah kepada Imam Ghazali untuk uruskan akan madrasah nizamiyah sekolah raja lah. Bukan biasa je saat itu. Jadi dia panggil ulama, tokoh ulama untuk nak uruskan akan dah madrasah yang besar yang dah sekolah raja. Tapi tinggal. Bila dia saat ini nak ngagung jalan media ni tinggal. Sampai dia mengembara jalan sufi. Sampai lepas tahun dia keluar duk dalam media tu. Bila dia panggil ngagung ke, dia setelah mana dia klik lagi dia katakan ad-dukhul fi sufi, mana masuk jalan sufi tu wajibun. Maknanya wajib. Sebab itulah kita jangan kata jalan sufi ni dah maknanya bagi orang-orang bapa-bapa dak okey tengok dia guru dengan orang biasa je tengah badannya Ali dah panggil apa Asy'arani tokoh ulama kawan kita banyak guru dengan dia dengan Abu Ali ada Abu Ali Dakak maknanya orang biasa hingga siapa kata wahai Asy'arani mung guru dengan orang jahil
Orang kata dia berguna ke jahil. Kita sebut itulah. Dah masalahnya kesufian insan itu. Dah. Tu dah. Jangan kita dah tilik kepada zuhid. Dah. Tu dah. Ni dah. Panggil urusan apa? Ni urusan hati. Ni urusan hati. Dah. Baik. Gitu dah. Kita baca ada ni besok dah. Tu hati. Itulah maknanya hati tu tempat tilik Allah. Dah. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia. Gitu dah. Dan kita biarkan helak jantung kita putur cuma berlumur dengan segala sifat kecelaan. Tu. Tak cerdik bagi kita yang ia dah. Tu hati tu tempat tilik bagi Tuhan kita. Tu tempat tulik tu kita helak. Tak malu ke dia. Tak. Bahkan saigi mana patut bagi yang berakal orang cerdik tu membersihkan jantungnya dan menghiasinya jantung lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Tu supaya ada dah. Dah supaya ada kayak asal ni lah. Tu maksudnya kita duk gaduh duk sipir muka tempat pandangan manusia, tapi dalam hati kita sana itu dah makna tak bergaduh tempat pandangan Allah. Ialah apa? Ialah apa? Wajhul qalbi, muka hati kita. Hak itulah tempat yang dah pandangan Allah. Hak itulah kita sana itu dah kena sipir biar baik supaya kita ni jadi hamba Allah. Barulah kita sana itu dah selamat dunia akhirat. Hak tu. InsyaAllah lah kita usaha dah moga hati kita saat ini dah dapat dihiasi dah dengan pancaran nur daripada Allah SWT. Sini lah bila kita jaga hati maka Allah tak akan memancarkan nur Allah Ta'ala masuk. Ya gitu. Tuhan akan limpah, Tuhan akan tuang masuk akan apa? Akan nur daripada Allah SWT. Dah nur ma'rifah, nur sabar, nur dah penggerak jarak. Pengen nak tawaduk dan juga nak tawakal, nak zahid, nak ada dah nur daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak mengisikan masa bila kita menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Gitulah dah. Betul. Dan yang ketiga, wallahu a'lam wa ilaihil ma'ab. Betul. Ada apa okey. Ya. Kali lagi. Okey, mayasah awal dengan asal belakang ke? Dia tak lagi dah, dia kena lebih sahwat dah. Sahwat ni buat VIP dah. Tu dah. Jangan ke gapo-gapo dah. Pengal tempat apa ngira keduri-keduri po. Tu tempat dapat ni orang tak orang agama ni. Kapal pun dia tak VIP tak dapat tu. Dah. Ya gitulah. Mana wala bagaimanapun dah. Ya lebih orang sahwat ni dah. Apa tu? Semayyalinahum. Semayyalinahum maknanya sah dua. Lebih pada sah tiga. Sah tiga lebih pada sah empat lebih pada sah lima. Ya gitu dah. Ya gitu. Maknanya lebih sah awal lah daripada sah yang akhir saat ni. Kita sebut itulah dah. Kita saat ni tu tak boleh kita saat ni tu apa? Masalahnya Islam saat ni ajar kepada apa? Isa mengutamakan saudara daripada daripada kita. Mana kita utama saudara. Ni makan ni tak apa dia makan dulu, kita makan belakang. Tu comel tu sifat. Tak apa dia ambil dulu, tak apa kita ambil belakang. Tu panggil isat tu sifat yang terpuji, digalakkan oleh agama. Tapi kalau masalah sah tak leh. Tak apa dia duduk dapat. Tak leh. Masalah sah ni tak leh. Sampai tu kalau panggil kita ada peluang untuk duduk sahwa, kita duduklah sahwa. Kita nak bela tak apa wes kita mari duduk sahwa tak apa kita. Tak leh, tak ada dapat fadilah. Panggil isat sini tak kena tepat. Aku pengen mengutamakan saudara lebih dari kita. Bukan tempat sini. Kita ada pun kalau urusan dunia comel, kita utamakan saudara lebih dari kita. Tu ialah sifat sahabat. Tu jang we panggil harta ya kepada panggil orang muhajirin. Hingga sebab bini pun sanggup. Melah seorang nak kena. Nak cerah. Tu bukanlah aku cerah uduh baiklah ni. Tak.
pilih bini ku banyak-banyak orang sana tu, hok no hok mungkin aku nak cerai. Tu isat mengutamakan saudara daripada diri. Adapun masalahnya kalaulah urusan dah agama tak boleh isat. Tu maknanya kita sana kena kawa dah wala bila luarnya sahwat kita gebuk. Tu duduk sahwat. Gitu rak. Tengok siapa panggil tengok-tengok orang tu dah duduk sahwat kadang-kadangnya panggil nak sujud tu panggil payah susah nah. Tu siapa kena gila sujud nah. Tu apa nak panggil dah berubuk nak dah kelebihan sahwat gitu tak. Tu wallahu alam. Tok awak pitu gerbewak ya kalau kira agak tak molek lah lalu tu ya lalu tak molek lah dia kat pitu gerbewak dia kalau boleh lik kita lik ke lain lah ya tak molek ya kan ya demo ni ya ada pujaan dah ya panggil yo tu panggil soalan tu yo wak panggil dia pitu gebet sebagai berkah yo tu dah panggil dah tak boleh panggil apa tak yo lah sirik mungkun je panggil dah kalau kita balik tu berkah lah panggil si yo tu sebagai sirik mungkun yo pujaan dia ya syaitan dia tu jin ada situ tu dan bila jadi pujaan maka kita tak galak muamalah bila jadi pujaan je dah kita panggil dah tak sah lah kalau boleh lik kita lik tak sampai kahare tapi molek tak molek dia tu kalau sawai lah orang panggil dah hati-hati ilmu tu buat klik kadang-kadang tu turut rumah panggil turut panggil dah turut sampai rumah kadang-kadang kalau orang hati ilmu tu panggil tempat pujaan je ya ada puja pitu gerbai yo ataupun tempat-tempat puja tuat yo tu ya ada puja yo tu kalau kita waktu betul-betul ilmu sana tu dah turut sampai rumah dah jaga-jaga buat dah ada supaya pisau buah-buahan apa buah puja je tu tak haram makan dia dok tak pisau dah tu buah-buah kayu motel dekat tuak je tu ke dah kalau kita halu perut sangat makanlah tapi molek tak molek makruh tu buah pujaan tak haram tak haram okey ya tak okey kita bisa tanya dia boleh tak kita nak akid mai penilai ya tak ke puja ya kita nak akid tak apa mana ya tak mungkin kali dah tapi dah adapun dari si kita maknanya makruh abang kita tempat pujaan demo dah ada dah dah jadi pujaan je makan ya jin ni ya makan panggil sisa je tak panggil tak comel lah kita makan gitulah dia mana betul masuk makan orang kedai ke sini kedai kafe tu ya tu dah payung be panggil dah orang kita masuk dah barang guna ke apa panggil dia panggil dah orang kita berlaku cara dah dia tahu kalau turut panggil kalau nak warak tak comel lah kalau warak tak sah lah dia tak pahare tak are dia pasal apa pasal dia orang kita masuk gitu tu makan ni tu semelih ke apa tu kan ni maknanya dah kita dah ditaruh percaya kepada orang kita itulah ya gitu ya sedangkan yo tu hamba kos itu lah kalau turut warak dah tak sah lah ya gitu dah kalau kepek tak ada oleh kedai lain tak ke tak makan apa makanlah ya gitu ya boleh kalau kita siapa kepek tu kadang-kadang tak makruh dah ya gitu ya ya kadang-kadang benar makruh kalau kita ada hajat tak apa dah tak makruh dah ya gitu lah bukan sampai kena mati lah kata makan mati barulah kedak tak apa hak tu dah kalau katanya kita panggil dah nak cari kedai tak ada kalau nunggu jumpa pula 20 batu pula apa nasi ni makan kalau sampai dah tu kadang-kadang tak makruh pula dah kenapa kerana masuk dalam hajat tu dah benar makruh kalau sampai hajat tak makruh tu kalau benda yang haram kalau sampai hak darurah dah tak haram dah ada kedai ni dah jual jewok gula jewok duduk ko isan konong dah kita 3 hari dah tak makan kalau tak makan mati ni mulai makan haram tak tapi yang kita ibu je kalau kita gak hidup kau dah sepinggir cukup lah pinggir makan sepinggir boleh dah kita pergi dah siapa tempat orang Melayu ada sana tu kau dah sepinggir kalau pakai 2 pinggir haram aja kita wallahu a'lam
Ya. Ya. Makruh. Makruh. Dah ya kita tahiyat awal, dah. Takmir tu dah tahiyat akhir. Dah. Maka bagi kita saat itu kena baca qadah hak dah bagi tahiyat awal kada dia. Adapun kalulah kita duduk rakaat ketiga, takmir duduk tahiyat akhir. Maka sunat kita baca dah supaya dengan takmir. Tu kita sunat baca kama sallallahu taala apa su. Ayo sunat kita. Kita duduk tahiyat apa ngira duduk rakaat yang kedua yang pertama ke, kita duduk apa ngira rakaat yang ketiga ke, takmir saat ni duduk dah tahiyat akhir. Tu dia baca tahiyat sampai ke dah selawat Ibrahimiyah. Maka kita pun sunat baca selawat dah sampai ke tahiyat Ibrahimiyah sampai ke apa ngira wisuk tahiyat akhir. Tu. Malaikat kalulah takmir duduk tahiyat akhir, kita duduk betul dengan tahiyat awal. Maka bagi kita saat itu dah baca qadanya tahiyat awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad betul kat dia. Kalau kita sama lagi makruh. Yang gitu. Gitu. Hang panggil tempat yang kita nak turun email tak boleh. Kenapa? Kerana tempat kita situ ialah apa? Tahiyat awal. Yang gitu. Wallahu a'lam. Betul? Ada. Ada kita tanggalkan ni dah. Wallahu a'lam wa ilaihil ma'ab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطان اللهم انا نسأل منافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وذكرا طيبا وعملا صالحا مقبولا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين